Loh. Tasik Shah Alam. Kita order tengok macam ada tulis saja di jari kita. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni saya berada di Shah Alam. Ini 17 Jun birthday anak saya yang ke-12 tahun. Kita celebrate birthday dia dekat Tasik Shah Alam. Tempat ni dipanggil Lado by the Lake, LADO by the Lake, the flavors of home. Itu dia. Kita first time makan sini. So suggested by my sister-in-law, kita nak try. Dia kata restoran hidangan masakan Melayu. So kalau korang datang daripada arah PKNS, korang boleh park depan ni. Depan ni ada satu bangunan Plaza Shah Alam Central, satu bangunan baru. So korang boleh park kat sini dan jalan sikit. So korang boleh sampai dekat sini lah. Sampai je just nice azan Zohor. So ini dia punya menu dia, quite premium. Kita order tengok macam mana rasa dia. Ramai yang kata sedap. Dari Selasa Rabu 17 Jun ada high tea cendol gula Melaka. So di jari kita boleh nak tengok macam mana rasa dia. Tengah tunggu anak dara ni semayang Zohor kejap. Meja kita dah order. I think mungkin untuk event dia buat setup prop. Dia panggil prop kan. Ni macam rumah kampung, very exclusive. Ada tulis saji kat atas ni. Ni ada masak lemak cili api, dia punya special dia, siput sedut. Ini talapia belado, masak lemak karbon. Biasanya dia menu Negeri Sembilan. Dan ini je lah pula ayam bakar sambal with masak lemak gravy, with masak lemak gravy. So you can go to the website and read a group. Nak toilet dulu ke? Di mana? Dekat depan ya? Loh. Kan dulu lah. Sikit dia Mak Tok. Tak nak sikit. Ada lagi lauk tu. Ada tak dapat. Telur Bakak. Pak, cepat kak. Sini. Kejap je. Bukan lama pun. Kejap. Amal tu. Amal, cepat kak.